صل على سيدنا محمد وعلى آل سيد ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Yang online pun malam ni di mana? Abaji kita, sahabat masjid. Sahabat masjid, alhamdulillah. Apa khabar besti-besti online? Lagu tu. Baik, alhamdulillah. Saya pasal ramai sangat duk tanya, kenapa saya lama tak bersiaran di sahabat masjid original? Sebab saya banyak sangat program pergi travel, jadi tak sempat ini. Antara pengajian-pengajian selepas daripada Syawal, yang pertama saya dengan sahabat masjid original dan sampai saya bersama dengan tuan-tuan puan, alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur Allah rezekikan kita dapat bertamu dalam halaqah ilmu pada malam Jumaat yang penuh dengan barakah ini tuan-tuan puan. Mudah-mudahan selesai kita solat jamaah tadi, ini tanda-tanda Allah sedang memberkati usia kita. Kata ulama, bila diringankan badan, dilapangkan masa untuk membuat amal soleh, mencari ilmu-ilmu yang menambah kefahaman agama, itu tanda Allah sedang memberkatkan umur kita. Kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah nak berikan kebaikan kepadanya, maka Allah akan tambahkan kefahamannya dalam beragama. Dengan cara yang bagaimana? Dilapangkan masa, diringankan badan. Malam ini alhamdulillah kita terpilih untuk sampai ke sini. Saya selalu yakin dan percaya, orang yang datang ke surau, ke masjid ini semua orang yang terpilih. Semua orang ada 24 jam, tapi tak semua orang Allah lapangkan masa dia untuk solat jamaah di masjid dan di surau. Semua orang ada tubuh badan yang boleh berjalan pergi ke sana sini, tapi hanya sebahagian yang Allah rezekikan kakinya dapat memijak lantai rumah Allah ini. Dan moga-moga yang duduk depan saya ini semua adalah calon VVIP syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Pengurusi Majlis. Dia kata malam ni ikut suka saya berhenti pukul berapa, tu kan. Saya akan jawab, insya-Allah kita akan berhenti sampai Qiyamul Lail kerana imam dia dah sedia dengan baju hitam, insya-Allah. Malam ni dia pakat dengan saya pakai baju kalah hitam sama, insya-Allah. Yang saya hormati Datuk Nik Muhammad Fuad dan juga isteri Tok Puan Roslinda, alhamdulillah. Dan tuan puan yang dikasihi, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, kakak-kakak, dirahmati dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Malam ni tuan puan, saya senang je kalau kuliah dengan saya. Kalau kuliah dengan saya ni, kita akan ambil satu ayat Al-Quran, kita akan tadabbur, tengok sikit apa yang ada dalam Al-Quran. Kerana hari ni kita sibuk sangat. Sibuk nak mencari kekuatan, kita sibuk nak tengok apa yang barat katakan, kita nak tengok apa yang orang lain lakukan, sehingga kita tak perasan yang sedang kita cari itu sebenarnya ada di dalam Al-Quran, ada depan mata. Cuma hanya kita tak baca dan fahami apa makna yang ada di sebaliknya. Jadi malam ni saya nak ajak tuan-tuan puan tengok satu ayat yang saya rasa ayat ni familiar sebenarnya. Surah Ali Imran, ayat yang terakhir sekali, ayat berapa? Siapa jawab 200? Okey, saya bagi nombor 1 ambil makanan lepas isyak ni, okey? Hak lain beratuk macam biasa, orang suruh jawab tak mau. Okey? Baik, malam ni tuan-tuan puan kita nak tengok surah Ali Imran. Surah yang kadang-kadang kita duk hafal tapi kita tak faham. Surah yang kita duk baca, cuma kita tak teladani apa ada di sebaliknya. Ayat ke-200 ini tuan-tuan puan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu, sambung, wattaqullah la'allakum siapa sambung tattaqun tu lagi beratuk belakang lagi ni, jaga silap. La'allakum tuflihun. Tajuk kita maghrib ni tuan-tuan puan, mencari kekuatan seorang mukmin. Kita sebut kita orang yang beriman. Kita nak jadi orang yang beriman ni, Quran sebut ada ciri-ciri dia.
Panjang kalau nak bahas, itu kita buka lain kuliah. Tapi saya nak bahas tentang bagaimana surah ini, tuan-tuan puan, ajak kepada kita satu pelajaran yang cukup besar. Nak cari kekuatan tak boleh didapati ia dengan hanya yang bersifat dunia. Kita boleh makan suplemen, kita boleh dapatkan rawatan, kita boleh dapatkan kaunseling dan bimbingan. Tapi akhirnya Al-Quran bagi kepada kita ada sifir dan formula untuk kita jaga, untuk kita dapatkan kekuatan. Baik, surah Ali Imran ini, tuan-tuan puan, Allah Ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman. Ini seronok saya kalau cerita tentang ayat Al-Quran ni, tuan puan. Inilah istilah-istilah cara bercakap Al-Quran, cara berbahasa yang amat istimewa. Al-Quran sebut, wahai orang-orang yang beriman. Nah, dulu tok-tok kita dulu kalau bercakap, cuba tengok cerita-cerita Piramli hak lama-lama, Semerah Padi. Lagi cerita Piramli hak lama sikit apa? Hak lama-lama sikit tu, Nujum Pak Belalang. Lagi tuan-tuan tengok tak cerita Piramli? Tengok ke tak tengok? Ayah-ayah macam confused je kan? Ke Gen Z belaka ni? Tuhan bersama Gen Z ni, anak-anak hari ni dah. Hari ni tuan-tuan puan, tak ada bahasa yang macam di zaman Piramli tu, tak ada dah tuan-tuan. Wahai tuan hamba, mahu ke mana berlalu pergi? Oh sedap, betul kan? Lepas tu dia gelak. Itu lambat sikit zaman selepas tu, tak tahun 90-an. Zaman Piramli awal-awal dulu, dia kalau bercakap, wahai tuan hamba, lunak kita dengar. Hari ni kalau orang bercakap, lagu mana memanggil tuan-tuan? Lagu mana orang panggil kita sekarang? Orang panggil mana? Panggil macam orang lelaki panggil macam mana? Tuan hamba lagi, alhamdulillah. Baik dan sopan orang surah Syakir, alhamdulillah. Bagus orang lelaki kat sini. Orang perempuan kalau dipanggil macam mana? Bedah terus nama dia. Orang manggil gitu je, oi, tu kan. Tapi tengok bagaimana Quran ajar pada kita dalam berbahasa itu ada cara dia. Sebab itu kalau tengok tok-tok kita yang lama-lama, bila dia bercakap, cakapnya tidak melukakan. Bila dia menegur, tegurnya itu tidak menjatuhkan. Orang kita hari ni, mulut lagi boleh cakap, macam mana aku sakit hati, macam tu aku akan buat kat hang. Ini tuan-tuan perempuan. Sebab itu bahasa Al-Quran luar biasa. Dan cara Allah mentakrimkan, memuliakan orang beriman itu dengan dipanggil pula, wahai orang beriman. Ada ayat dipanggil wahai manusia, ada ayat dipanggil wahai jiwa-jiwa. Tapi ayat ni Allah Ta'ala sengaja nak bagi satu mesej kepada orang yang beriman dengan panggilan memuliakan. Wahai, dalam tafsirnya Ibnu Katsir, beriman akan memberikan perhatian. Kalau orang panggil dekat kita, hei bedah, nama kita Salma, agak-agak kita pusing tak? Tak, pasal apa? Pasal bukan nama kita. Tapi kalau dia panggil sayangku Zabedah, contohnya sayangku Zabedah, contoh. Nama kita bukan Zabedah pun, tapi sebab dengar sayangku, agak-agak kita pusing tak? Siapa dia nak panggil sayang? Contoh. Jadi kata ulama tafsir, ya, bila yang dibahaskan itu tahu dia adalah orang yang dibahaskan, maka dia akan beri perhatian. Itu cara Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala sebut, isbiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Dia guna kata kalimah. Kalimah dalam bahasa Arab ni tuan-tuan puan, kita panggil fi'il ni, kata kerja ada 3 jenis. Kata kerja yang pertama dia panggil apa? Fi'il apa? Fi'il sudah dah lama tak mengaji tinggal kan. Kita ada pengajian bahasa Arab sini saya. Ada tak? Ada tak pengajian bahasa Arab kat sini? Ada, alhamdulillah. Siapa ustaznya? Ustazah mana? Ustazah Nazirah. Pelik sangat tu kan, tiba-tiba saya menjadi ustazah kat sini. Ada ustazah kat sini. Fi'il ni ada 3. Namanya fi'il madhi, fi'il mudhari', satu lagi fi'il bagus, alhamdulillah. Boleh balik awal. Okey, pergi balik awal sekarang. Bagus anak-anak kita. Fi'il amar. Yang dekat sini ni Allah Ta'ala sebut isbiru, wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian. Sabarlah kalian. Quran kata sabar. Pasal apa sabar? Sabar ni lah yang paling susah orang nak buat. Yang cakap tentang sabar ni pun, ni cakap senang lah tuan-tuan puan.
Sabak tuan-tuan, sabak. Balik-balik rumah tengok, Allah, suami tadi dah pesan dah suruh basuh pinggan, tak basuh pinggan. Agak-agak nasihat tak sabak ni sabak tak? Belum tentu. Sebab kata ulama pada bahagian sabar itu apa maknanya? Al-habsu wal man'u. Kita tahan dan kita kawal, itu disebut ulama. Tahan apa? Tahan mulut rasa ni, orang dah kata mulut duk mut-mut dah nak cakap ni sikit lagi geram-geram. Tapi Quran apa ni, bahasa Arab kata al-habsu itu tahan, man'u kawal, dia kata. Jaga kawal. Pasal apa? Pasal takut lagi silap cakap dosa. Silap buat masuk neraka. Tu. Jadi Quran kata isbiru. Tak cukup dengan sabar, mai pula kalimah kata sabar yang kedua tapi datang dalam bentuk yang berbeza. Isbiru wasabiru. Isbiru wasabiru. Maknanya apa dia? Kuatkanlah kesabaranmu. Warabitu. Tetaplah bersiap siaga. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh kejayaan. Tuan-tuan puan, surah Ali Imran ni satu surah yang cukup unik. Surah yang dinamakan dengan satu nama yang disebut sebagai Imran itu, dia bukan Nabi. Tapi ada contoh teladan yang cukup menarik. Kalau tuan-tuan puan nanti ada rezeki, kita tadabbur surah Ali Imran ini sangat luar biasa. Tapi saya nak cerita secara keseluruhan dulu malam ni. Surah Ali Imran ni tuan-tuan puan, Allah Ta'ala ajar kepada kita tentang bagaimana nak membina keteguhan iman. Surah ni tuan-tuan puan, dia adalah satu perjalanan nak ajak kepada mukmin-mukmin ini, orang yang beriman ini, bagaimana nak bangkitkan kekuatan yang ada dalam diri. Dengan cara macam mana? Struktur besar dia tuan-tuan puan, surah Ali Imran ini dia bermula tentang pesanan-pesanan tauhid dan juga tentang bagaimana autoriti wahyu. Ayat pertama sampai ayat ke-32 Allah Ta'ala cerita tentang bagaimana kekuatan mukmin itu bermula bila dia percaya pada apa yang dijanjikan. Ni. Jadi sebab itu kita berbicara tentang kekuatan. Quran kata nak kuat, nak yakin mesti percaya dulu. Percaya apa? Percaya ada ganjaran. Percaya apa? Percaya ada balasan. Itu cara Al-Quran. Okey? Kemudian Quran ajak lagi tuan-tuan puan. Masuk ke para kedua. Bermula pada ayat 33 sehingga 63, Allah Ta'ala rakamkan kisah keluarga Imran. Di situ bermacam-macam pelajaran. Ada di sana kisah tentang keluarga syurga yang bapaknya bernama Imran, ibunya bernama Hannah, anaknya bernama Maryam, lahir daripada keturunannya itu diberi nama Isa alaihi salam. Allah Ta'ala cerita dalam ni tuan-tuan puan, bagaimana kekuatan iman itu dia bermula daripada mana? Daripada rumah. Sebab itu malam ni sekejap kita nak tengok ni, rumah kita tu adakah menjadi medan untuk melahirkan seorang mukmin, ataupun rumah kita hari ni jadi rumah yang macam mana tuan-tuan puan? Sebab hari ni orang sibuk mencari rumah yang mewah, tapi kita terlupa nak melihat apa yang ada di dalam rumah tersebut. Ni kita akan tengok kejap lagi. Kemudian saya laju-laju pasal kita surah Ali Imran ni panjang. Daripada ayat 64 sampai ayat 120 Allah Ta'ala tekan sekali lagi tentang perbahasan akidah. Masuk pada para yang terakhir, pada bahagian yang terakhir, daripada ayat 121 sampai ke ayat 180, Allah Ta'ala sebutkan, ceritakan tentang peristiwa perang Uhud, yang semua orang belajar peristiwa Uhud adalah peristiwa yang bukan sekadar cerita perang, tapi inilah sebuah autopsi kekalahan. Kita panggil apa? Pelajaran untuk kita tengok balik pasal apa kita kalah waktu perang Uhud. Ini ada dalam surah Ali Imran. Dan terakhir sekali, ya tuan-tuan puan, selepas Allah Ta'ala cerita tentang perang Uhud, Allah Ta'ala cerita bagaimana datangnya rawatan kepada jiwa, dengan Allah ajak kita jangan lemah, jangan berduka. Dunia ini hanya sementara dan akhirat itu adalah destinasi terakhir. Lalu rumusan pada keseluruhan ayat-ayat dalam surah Ali Imran itu duduk kat mana? Kata ulama duduk pada ayat ke-200 yang kita nak bahas malam ni. Pada ayat ke-20 tu tuan-tuan puan, inilah ayat yang Allah keras nampaknya surau kita ni. Siapa nampak apa yang bertenggek di situ?
Itu maknanya luar biasa. Jaga-jaga. Tu Haji mungkin boleh anjak sikit kot. Kita risau juga. Tak apa. Maknanya malam ni kalau ada satu yang tercabut, kita kena buat kutipan. Pastikan 15,000 masuk tabung kita malam ni tuan-tuan puan, supaya kita boleh baiki kita punya lampu kita, insya-Allah. Tengok gaya-gaya kain plekat jubah ni, insya-Allah 15,000 tak kurang malam ni, insya-Allah. Jangan bimbang, tengok baju-baju ayah-ayah. Baik. Kita nak sebut ya, rumusan pada surah Ali Imran itu duduk pada 4 perkara yang Al-Quran sebutkan. Nak cari kekuatan tuan-tuan dan puan-puan, inilah 4 perkara yang perlu kita perhatikan. 4 perkara ni apa tuan-tuan puan? Mari kita tengok satu persatu. Hari ni bila kita sebut tentang nak kuat, kenapa orang nak kuat? Lawan kepada kuat apa tuan-tuan puan? Lemah. Lawan kepada kuat adalah lemah. Kenapa manusia ni lemah? Ni ibu-ibu, kenapa ibu-ibu lemah? Lemah sebab apa? Tak kurui, tu lain, lemah tu lain, lemah hak lain, lemah hak lain. Itu jangan cerita kat orang lelaki, malu kita. Lemah orang perempuan ni sebab apa? Sebab apa? Datangnya ujian. Allah bagi kita ujian dengan suami. Siapa yang diuji dengan suami? Allah uji kita dengan anak-anak. Allah uji kita dengan kurangnya harta. Allah uji kita dengan apa lagi orang perempuan? Apa lagi ujian orang perempuan? Perempuan ada ujian tak? Banyak kan? Ujian paling besar orang perempuan ni apa dia? Apa dia? Diri kita sendiri orang perempuan. Bila kita dah makin berusia, sikit-sikit terasa hati, sikit-sikit tersentuh jiwa, sikit-sikit nak marah kat suami kita. Bukan suami kita, suami anda dan suami saya, pasal kita tak share suami yang sama. Kat suami. Nah, banyak ujian orang perempuan dan ujian paling besar lah pada diri kita sendiri. Dia berbeza dengan orang lelaki. Ujian orang lelaki apa dia? Apa ujian orang lelaki? Cuba orang lelaki jawab. Tak tahu apa dia ujian kan, pasal orang lelaki ujian dia dihilangkan, ditarik warna, hilang ujian dia. Dia rasa sakit kepala, isap rokok sebatang, habis ujian dia. Pasal orang lelaki dia tak bawa masuk, simpan dalam perasaan. Orang perempuan dia simpan. Sebab itu kita kena belajar dengan orang lelaki sikit perempuan. Bila berlaku satu perkara, jangan simpan sampai 7 keturunan. Ni orang perempuan, tengok orang lelaki bagus depa relax ya. Bini marah, pergi start enjin, minum air kopi sejawan, habis. Betul tak tuan-tuan? Orang lelaki ni biasa dia jarang simpan lama. Orang lelaki ni kalau dia bergaduh tang tu je. Lepas tu esok dia baik balik. Betul tak orang lelaki? Oh betul selalu. Kalau kata hak baik, baik selalu tu kan. Orang perempuan kalau dia berkelahi, sampai tak mau mai surau pasal apa? Hei, sakit hati. Ni kita kena belajar dengan orang lelaki. Belajar perlahan-lahan menguruskan perasaan. Tapi bukanlah saya kata belajar pada orang lelaki satgi semua hak duduk dekat surau kita ni tengok maghrib awak penuh sangat di tarik warna. Pasal Ustazah Hajak kata pi belajar dengan orang lelaki. Dia pun start enjin motor pi minum kopi sejawan. Jangan. Hak tu lain, tu biar orang lelaki je. Baik. Kita sebut kenapa datangnya kelemahan, kerana Allah datangkan pada kita ujian tuan-tuan puan. Hari ni orang tengok kita macam senang, macam tenang, macam tak ada masalah. Kan tengok muka datuk kita atau puan kita macam tak ada masalah. Tapi sebenarnya ada tak masalah? Mesti ada masalah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Quran kata semua kita ada bahagian ujian. Ada orang dia kata, Ustazah saya ni tenang hidup saya tak ada ujian. Ada ujian tak? Ada. Apa dia ujian dia? Hidup yang tenang itu juga ujian. Siapa kata hidup tenang itu adalah nikmat semata-mata? Tak. Tuhan bagi hang badan sihat, hampir tak surau. Tuhan bagi hang duit banyak, hang infak dah untuk surau. Contoh, pasal nak dapat 15,000 malam ni kan. Jadi tanya 2 kali kan. Tuhan bagi kita pasangan, kita jaga tak pasangan kita? Tu semua ujian tuan-tuan puan. Sebab itu bila datangnya ujian, lalu bila kita nak mencari kekuatan, inilah ayat yang seolah-olahnya Allah Ta'ala beri ia sebagai resilient architecture kita panggil. Apa dia ni? Ini kita panggil cara peta pembinaan kekuatan.
Peta yang lagu mana? Al-Quran ajak pada kita tuan-puan, ada 4 perkara. Nak bina perisai, nak tahan badai, nak kalis ujian. Jaga 4 perkara pada ayat 200 yang kita sebut tadi tuan-puan. Yang pertama, Allah Ta'ala sebut kepada dia tuan-puan, isbiru. Apa beza isbiru dan sabiru? Ini ada dijelaskan panjang oleh Ustaz Dr. Adi Hidayat dalam kuliah dia. Kalau tuan-tuan rajin pergi cari satu tok guru daripada Indonesia, dia bahas panjang pasal dia orang luruh, orang bahasa. Dr. Adi Hidayat ni saya suka pasal dia ni, dia selalu cerita pasal mak dia. Orang yang hidup dengan memuliakan mak ni, tengok macam mana Allah Ta'ala muliakan dia kan. Tengok Ustaz Abdul Somad daripada Indonesia, banyaklah cerita-cerita pasal orang yang memuliakan mak ni, akhirnya diberi kemuliaan pada kehidupan dia. Baik, kita nak belajar tuan-tuan, yang namanya isbiru dan sabiru itu nampak macam serupa, nampak bunyi macam sama, tapi makna dia berbeza. Yang dimaknakan dengan isbiru itu apa dia? Quran kata kita kena sabar dengan ujian. Sabiru tak cukup sekadar sabar, kita kena bangkit berdepan dengan ujian. Itu makna sabiru. Kita kena bangkit bagaimana nak mengatasi pihak yang menekan, ujian yang datang menekan. Kata ulama mufassir. Apa kata mufassir? Sabar itu bukan sekadar sabar, tapi sabar yang sabiru itu adalah mesti menang dalam pertandingan sabar. Itu disebut oleh ulama tafsir. Sebab itu tuan-tuan puan, ya, ada orang dia bukan sekadar boleh sabar, tapi dia mampu untuk mengalahkan ujian dengan kesabaran dia. Itu isbiru wa sabiru. Ini yang luar biasa. Sebab itu 2 perkara ni tuan-tuan puan, Quran ajak pada kita, 1 kena sabar, 2 kena menguruskan ujian yang datang pada kita. Ni ada orang kadang-kadang nak buat macam mana ustazah, saya redha nak buat lagu mana ujian saya, tapi duk lagu tu tak mau berubah. Laki duk pukul, mai kat saya 18 tahun duk kerja, 18 kali duk kena pukul dengan suami. Mai kali pertama, ustazah saya nak bercerai, pasal apa? Suami saya pukul saya. Saya adalah sejenis ustazah yang kalau orang mai kat saya, kalau dia kata ustazah suami saya pukul saya tak bincang dah. Saya tak kata dah, sabar puan insya-Allah puan masuk syurga, masuk bidadari syurga, tak ada minta maaf. Kalau mai kat saya suami pukul, tak bincang dah. 1 buat report polis, kemudian yang kedua kita bawa ke mahkamah. Pasal bila berlaku pukulan, maka hilang tujuan pernikahan. Baik tu orang laki-laki kalau boleh kita pesan, kadang-kadang nampak kopiah putih, nampak tenang, bagus. Kadang-kadang ada juga yang baran. Suami isteri pun angguk-angguk, ya. Bukan main. Sabar, ayah-ayah jangan bimbang, saya akan bela ayah-ayah malam ni. Saya kita tengok malam ni ramai ayah-ayah, saya akan jadi pembela laki-laki insya-Allah. Kesian ni muka laki-laki hidupnya penuh dengan liku-liku dan ada yang tak laku-laku barangkali ni kan. Kita kena bela orang laki-laki. Kadang-kadang orang tengok kita kaki masjid, minta maaf saya sebut kan. Tapi ada juga kaki masjid pukul bini. Ceruailah kita tuan-tuan. Kalau nak tanding, biar yang sama dengan kekuatan dengan kita. Kalau nak tanding dengan bini tak padan. Kalau betul-betul nak bertumbuk, panggil ustaz. Baju hitam macam tu. Kan baru kena gaya, tengok gaya ustaz tu. Kan macam pergi gym hari-hari tu tengok gaya apa lengan ustaz tu kan. Baru kena pertandingan. Ni kalau nak tanding dengan bini tak ada. Nah, sebab itu kita sebut orang laki-laki, Quran ajak pada kita berdepan dengan isteri ni, apa kata Al-Quran? Pada kekurangan isteri ni mesti ada kebaikan. Setiap kali kita rasa nak marah pada isteri, Quran ajak pada kita ingat kebaikan yang pernah dia lakukan. Memanglah dia rajin beletiak. Contoh, betul tak orang lelaki? Contoh, orang perempuan bukan beletiak, betul tak? Orang perempuan apa? Nasihat, pandailah dia tu kan. Dia tak pernah kalah tu. Masalah kita ni kan. Kadang bini kita ni suka beletiak sampai kita ni. Puan-puan tahu tak, orang lelaki-lelaki ni dia tak boleh cakap dengar lebih 3 kali. Suruh buang sampah dia tak boleh dengar lebih 3 kali. Lagi dia jadi panas telinga. Orang perempuan, dia masalah dia satu, dia suka memanaskan telinga. Hak ni telinga mudah panas, hak ni pula suka panas telinga. Hak tu jadi bertembung tu. Quran kata tuan-tuan puan, kalau kita nak marah sangat dekat bini, cuba ingat apa benda baik dia pernah buat kat kita.
Dia beranak dekat anak-anak kita ni 5 kali. Cukup ingat dia pernah susah nak melahirkan anak untuk aku, untuk kita diamkan mulut kita. Cukup lah. Bukan bermakna tak boleh marah. Boleh. Ada step-step dia. Quran kata, buka Quran. Quran kata nak atuk isteri ni tuan-tuan 3. 1, teguk dulu. Teguk tak makan saman. Yang kedua buat apa? Orang lelaki. Yang kedua buat apa? Teguk tak makan saman. Buat apa? Saman dia dengan cara pisah ke tempat tidur. Ni orang perempuan sanggup tak nak pisah tempat tidur? Sanggup dah orang lelaki-lelaki? Macam tak kahwin lagi semua lelaki-lelaki adalah surau ni kan. Saya rasa dia tengok saya tembus sampai belakang. Agaknya terlalu tertekan ayah-ayah kat sini ni. Apa nanti kita buat satu slot motivasi lain nanti insya-Allah. Nah, pisah ke tempat tidur. Dah dipisah ke tempat tidur tak jadi juga. Barulah pukul dengan cara macam mana? Pukulan yang tidak memudaratkan, pukulan yang tidak mencederakan. Macam mana pukulan yang tidak mencederakan? Bertujuan mendatangkan peringatan sahaja. Itu je. Dia tak ambil step pertama, step kedua, langsung step ketiga. Tu yang duk jadi banyak laki-laki duk apa ni dera bini tu. Kan? Sebab itu Islam kata ada step dia. Isteri pula. Bila suami dah tegur. Ini kadang-kadang orang perempuan kan. Bila suami dah tegur kali pertama, kena belajar menguruskan ego kita. Kita kadang-kadang, kita bukan bini yang jahat. Cuma kita sakit hati. Dia pun tak betul, nak betul ke orang. Contoh. Betul tak? Kadang kita duk rasa macam tu. Jangan. Suami ni, tuan-tuan, puan-puan. Apa siapa? Oh, Alhamdulillah. Teh tarik tak ada ke? Belum lagi. Tak apa. Baik, terima kasih. Saya baru balik daripada Terengganu. Terengganu panas ya amat, tuan-tuan puan. Siapa orang Terengganu tahulah. Ada orang Terengganu Panas Terengganu Ustaz Zai. Ya. Saya pergi Terengganu, masya-Allah panas, duduk seminggu, balik sebab saya ada asma jadi batuk-batuk sikit. Tapi tak apa, tak ada masalah. Selama boleh cakap, saya cakap. Baik. Orang perempuan pandai no. Saya baru nak tegur dia bagi dah ayat dia, lupa nak cakap apa. Pandai orang perempuan ni. Dia kata orang perempuan, tuan-tuan memang kalah dengan depa. Kan? Orang perempuan. Kita macam-macam mana pun kita puan-puan, busuk macam mana pun, tak suka macam mana pun, sakit hati macam mana pun dekat yang namanya suami, hak inilah kunci syurga kita. Kita buatlah semayang macam mana pun, kita bacalah Quran sebanyak mana pun, buatlah amal soleh, semua amal tu kita bawa, kunci dia duduk kat mana? Duduk dekat suami. Jadi sebab itu saya suka nak sebut macam ni. Kita ni Quran sebut wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Quran kata tuan-puan, tidak saya marah pada laki-laki ataupun perempuan, tidak. Kita dalam rumah tangga ni, dia akan ada try and error. Macam sepasang kaki kata Quran. Kalau kaki kanan melangkah, kaki belakang tahan. Kaki kiri melangkah ke depan, kaki kanan tahan. Baru dia akan jadi smooth berjalan rumah tangga. Kalau kaki kanan teguk, kaki kiri gaduh nak pintah, apa jadi? Apa jadi? Kalau berjalan tak dua kaki pergi ke depan, jalan. Tapi orang tak panggil manusia, orang panggil apa? Orang panggil apa? Apa makhluk berjalan dua kaki pergi ke depan? Pocong. Nah, pocong bukan pocong tu hak tu mak dok menari pagi-pagi tu. Ni pocong. Nah. Dia berjalan tak jalan tapi dia takkan kekal lama. Pasal berjalan macam tu letih. Jadi sebab itu kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, Quran ajak pada kita dalam hidup berpasangan ini. Satu, terimalah inilah pasangan aku. Inilah orang yang Allah pilih menjadi pasangan aku. Bila Allah yang pilih, mesti ada sebab kenapa Allah pilih. Walaupun ustazah, saya nak suami saya banyak duit, saya nak suami saya handsome, saya nak suami saya ni elok. Suami kata saya nak isteri saya comel, hak tak banyak beletak. Saya nak isteri saya hak pandai masak. Ingin kita tu banyak, tapi bila Tuhan pilih, hari ini kita kena terima. Aku tak perlu suami yang kaya, aku hanya perlu suami yang bertanggungjawab. Lalu Tuhan bagi pada aku yang sesuai dengan keperluan aku. Gitu. Kalau kita nak cari kelemahan pasangan ni tuan-tuan puan, banyaklah kita boleh jumpa.
kekurangan pasangan kita ni, malam-malam tidur berbunyi, makin tua memanglah exhaust lama-lama kuat bunyi dia tuan-tuan. Nak marah pasal apa? Kan? Kadang-kadang exhaust pun bertukar-tukar juga. Kadang-kadang bunyi lagu tu. Kadang-kadang ada hari dia letih sangat, orang lelaki tengok muka letih kan. Balik letih sampai tenganga duduk diam, kita dengar tiba-tiba bunyi. Mungkin dia ada tersekat lah tu di tengah jalan tang mana-mana. Itu biasa kalau makin lama berbunyi, itu biasa. Tapi belajar kita dengan kawan-kawan kita yang sudah ditinggalkan oleh pasangan, tuan-tuan, hidup ini dua, kalau tidak kita meninggalkan, kita akan jadi orang yang ditinggalkan. Perkahwinan itu dua, kalau tidak bercerai hidup, sudah tentu akan dipisahkan dengan kematian. Sebab itu kalau hidup nak mencari kekurangan, banyak kekurangan yang akan kita temui. Dan kata Buya Hamka sebut dalam buku Di Bawah Lindungan Kaabah, dia kata apa? Dia kata hidup kita ni, kita takkan dapat semua yang kita nak. Dan ada orang Tuhan sengaja mendatangkan ujian pada nikmat yang dia terima. Sampai bila? Sampai dia meninggal dunia. Ada orang kita tengok dia susah-susah dia sampai mati. Ada. Hidup kita ni bukan sinetron. Nampak susah, lama-lama mesti dia kaya. Belum tentu dah. Ada orang hidup dia daripada muda duduk dekat flat, sampai mati duduk dekat flat. Ada orang baru-baru ni mak datang jumpa saya, sedih tuan-tuan. Anak dia satu, cemerlang dalam semua periksa, mengaji luar negara. Mak ni duk sebut-sebut kat orang anak dia pergi mengaji luar negara. Tengok-tengok balik pada luar negara, apa jadi? Anak dia mabuk tak berhenti kerana ujian daripada Allah Ta'ala. Ni semua orang buang dia, tapi mak ni tu, orang kata kan, mak ni busuk macam mana pun anak tu tetaplah dibasuh-basuh, dijaga-jaga sampai hari ni duk mai jumpa. Dia duk kata, "Pak Ustazah, tolonglah saya." Kita nak kata ujian Allah Ta'ala, kan? Jadi sebab itu pada saya, hidup memahami kehidupan ini tuan-tuan puan. Bila Buya Hamka kata hidup ini kita takkan dapat semua benda yang kita nak, dan kadang-kadang sampai kita mati pun kita tak dapat, maka akhirnya kita kena belajar untuk berlapang dada, sangka baik dengan Allah Ta'ala. Laha ma kasabat wa 'alaiha iktasabat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Awal sikit kepala ayat dia. Hidup kita ni Allah tak bagi apa yang kita nak semua dah. Tuhan bagi ni sesuai dah dengan kita. Laha ma kasabat. Baik yang kau buat, baik yang kau dapat. Buruk yang kau buat, wa 'alaiha. Buruk kau buat, buruklah yang kau dapat. Kita nak sakit hati, kita nak stres, maka streslah kita dapat. Tapi kalau kita nak tengok, ya Allah, inilah ladang-ladang syurga aku, wahai Allah, maka kita dapat itu ya sebagai ladang syurga kita. Jadi balik ni tengok pasangan masing-masing. Ni isteri ni, balik tengok suami. Jangan balik nak malam tu. Saya runsing lah tuan-tuan puan. Lah ni orang dah tak tengok wajah-wajah pasangan bila nak tidur. Orang tengok wajah siapa? Wajah apa? Wajah telefon. Ni ramai ni ada jawab ni. Ni jaga-jaga ni. Dulu orang runsing. Dulu mak ayah runsing, anak main telefon. Hari ni anak-anak runsing, mak ayah banyak main TikTok. Saya, kalau saya telefon mak saya tu kan, saya suka telefon mak saya. Telefon mak saya dengar pumpang kat belakang. Mak duk tang mana riuh rendah. Nah, ayah hang duk tengok TikTok. Ayah duk tengok TikTok. Saya pun tanya, mak ada TikTok tak? Ada. Mak pun ada. Tanya, mak pakai akaun siapa? Akaun tu apa? Lah akaun pun tak tahu apa dia, tapi dia boleh tengok TikTok. Tu hebat mak. Rupanya dulu cucu dia pergi buat akaun kat situ, akaun cucu dia pun tengok dengan akaun cucu. Itu kan? Malam-malam sekarang tak ada sembang suami isteri dah, masing-masing pegang telefon. Ayah ke selatan, mak ke barat, akhirnya punggung bertemu punggung. Tak cakap. Ada juga ustazah bunyi sikit-sikit, bunyi apa? Bunyi angin lawan hang aku. Itu je tuan-tuan. Kita tak mau. Sebab itu nak tidur malam, kalau saya lah telefon ni letak tepi sat. Dia kalau waktu kita nak tidur ni dalam dunia kaunseling, dia panggil kita tengah mood alpha. Mood alpha ni tak ada rasa nak marah dah. Waktu tu lah sepatutnya kita sembang. Bang, saya rasa hari ni saya letih sangat. Dah lah letih, lepas tu balik rumah abang pula duk suruh saya masak. Kadang-kadang saya rasa, bang, boleh tak sesekali abang tolong saya? Contoh, time tu bagus bercakap. Sebab time tu orang dah tak rasa nak marah dah.
Tak ada orang tengah nak tidur, kepala letak. Hang pasal apa? Tak ada dah, suara tak naik dah, pasal habis dah tenaga. Tak ada. Waktu tu lah suami elok bercakap dengan isteri. Abang rasa kan, awak kalau keluar rumah kan, tak payah pakailah baju colour kuning. Pasal apa? Colour kuning tu abang rasa tak sesuai untuk awak, contoh. Kan? Waktu tu. Sebab kadang-kadang orang lelaki-lelaki, minta maaf saya sebut nah, kadang-kadang dia tak mau tegur pasal apa? Kalau tegur lagi berkelahi lagi panjang ustazah. Akhirnya dia biar. Jaga-jaga. Nabi SAW kata la yadkhulunal jannata abada ad-dayuth. Tak masuk syurga ayah-ayah yang disebut sebagai laki-laki yang dayus. Sahabat tanya, "Famad dayus ya Rasulullah?" Siapa yang dayus itu wahai Rasulullah? Nabi jawab, "Allazi yuqirru su'a fi ahli atau kama qal." Orang laki-laki yang tak peduli bini dia nak pakai lagu mana, anak dia semayang ke tak semayang, keluar dengan siapa, balik pukul berapa, pi ke mana. Jaga-jaga, bimbang-bimbang kita terjebak masuk kelompok laki-laki yang dayus. Jangan. Kita jadi orang laki-laki ni ayah-ayah, kita mai semayang masjid, bagus. Lepas semayang, jangan duk pi mengetih saja, telefon tanya bini kat rumah, yang semayang lagi yang. Pasal ada orang dia mai semayang jamaah di masjid, tapi isteri di rumah tak semayang. Pasal apa isteri tak semayang? Pasal isteri ada yang kadang-kadang ni bergaduh dengan apa? Duk berperang dengan anak-anak. Pasal anak-anak kecil lagi. Jadi ayah-ayah saya sebut, tuan-tuan mai semayang kat masjid dengan tenang, balik tolong tengok isteri kita semayang tenang apa tidak kat rumah. Isteri kita berperang, saya pasal saya duk jumpa lah kes-kes macam ni. Mai mengadu isteri ni, "Ustazah, saya ni nak semayang, tak ada lah hari istilah semayang dengan tenang." Pasal apa? Pasal anak 24 jam duk berkapuk dengan dia. Orang perempuan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kerja, tambah hak jadi suri rumah. Nak masuk bilik yak pun pintu tak boleh kunci. Pasal apa? Sat-sat anak main ketuk, sat-sat main ketuk, mama. Ni. Jadi apa kata? Kita dah semayang selesai di maghrib, balik rumah tolong tengok sat anak-anak supaya isteri kita boleh semayang jadi tenang balik tuan-tuan. Pasal orang perempuan, ini orang barat kata apa? Happy wife? Happy wife apa? Happy wife dah. Happy wife? Happy life. Tu orang perempuan kalau dia tenang, dia akan menenangkan orang. Mak ni kalau dia bangun pagi, dia huru-hara, tengoklah macam mana. Dengan tuan-tuan sekali akan huru-hara. Tapi kalau dia bangun, dia tenang, insya-Allah sarapan tuan-tuan siap sedia. Ya, dia akan tolong gosok baju, dia akan masak apa benda tuan-tuan nak. Pasal apa? Pasal dia tenang. Sebab itu tolong bantu tuan-tuan, ayah-ayah, tengok sikit isteri kita ni sembahyang macam mana supaya kita nak keluarga kita masuk syurga keseluruhannya. Amin insya-Allah. Baik. Itu kita sebut tuan-tuan, isbiru wasabiru. Datang perkara yang ketiga, elemen yang disebut sebagai rabitu. Kalau dalam ayat Al-Quran ni tuan-puan dia sebut tentang perang. Tapi kata ulama tafsir, ya, yang dimaknakan dengan ribat itu adalah orang yang ikat, orang yang jaga, maknanya jadi benteng. Kerana dalam surah cerita Ashabul Kahfi, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, warabatna ala qulubihim. Ini kan pagi tadi kita baca surah Al-Kahfi. Warabatna ala qulubihim. Quran kata kami ikat hati-hati mereka. Lalu Quran kata nak jadi orang yang kuat kena ikat hati supaya tak terurai dengan ujian-ujian yang datang. Ikat hati waktu musibah datang. Baik, kita bagi laluan dekat azan dulu insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kalau ada dalam kalangan kita yang sedang sakit, Allah berikan kesembuhan. Kalau ada yang sedang diuji dengan musibah, Allah berikan kesabaran. Dan kalau ada yang sedang kebuntuan, moga-moga Allah menunjukkan jalan keluarnya. Dan akhirnya menjadikan semua kita yang berada dalam surau ini keluar kita dengan barakah dan keampunan daripada Allah. Amin insya-Allah. Baik, tuan-tuan puan, saya nak selesaikan sikit lagi. Tadi kita sebut tentang rabitu. Ya, Quran ajar pada kita supaya kita ikat hati kita dengan Allah waktu kita ditimpa musibah. Kita ikat hati kita dengan Al-Quran waktu kita didatangkan dengan ujian dan tekanan. Kita ikat hati kita dengan masjid pada kehidupan dunia yang tak pernah habis. Dan kita ikat hati kita dengan akhirat, kerana mukmin itu dia akan kuat bila hatinya terikat dengan Allah dan akhirat. Sebab itu Quran letak, ya, pada surah Ali Imran ini tuan-tuan dan puan-puan, kalimah rabitu, supaya kita ambil pelajaran hidup ini kena ikat hati kita, kekuatannya itu tak lain tak bukan dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kata ulama, tuan-tuan puan, belajar daripada surah Al-Muzammil. Dalam surah Al-Muzammil nak dapat kekuatan, Quran kata qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hidup kita tuan-tuan puan kena bangun malam. Jadi sebab itu saya suka nak sebut di penghujung kuliah kita tuan-tuan puan, kalau nak kuat diri, nak kuat keluarga, nak bagi kita dapat kekuatan yang orang pun tak sangka-sangka, itu tak ada jalan lain melainkan Quran sebut dengan dua perkara. Qumil laila illa qalila, bangun walaupun sikit. Walaupun sikit, 2 rakaat tuan-tuan. Siapa yang hidup dia tak pernah ada istilah tahajud, upgrade tahajud kita tuan-tuan puan, jadikan 2 rakaat. Siapa yang dapat 2 rakaat sebelum subuh, Nabi kata raka'ataini qabla al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dia dapat seumpama dapat lebih baik daripada dunia dan isinya. Maknanya apa dia? Seluruh dunia tu dia boleh dapat. Tak ada yang dapat mengalahkan dia bila dia dapat 2 rakaat sebelum subuh. Jadi ada ulama yang kata 2 rakaat itu adalah qabliyah, ada ulama yang sebut 2 rakaat itu adalah pada tahajud yang didirikan. Bahasa mudahnya adalah bangun malam. Nak dapat kekuatan tak ada jalan lain. Ustazah saya ni tak jumpa jalan lain dah ustazah. Saya bangun tahajud tapi tak jumpa. Upgrade lagi. Daripada 2 naik jadi 4, daripada 4 naik jadi 8, jadi 6, daripada 6 tuan-tuan puan. Cuba buat tengok kemuncak dia 8 rakaat, buat tengok 7 hari macam mana Allah ubah kehidupan kita. Bila kita jaga tahajud kita 8 rakaat tuan-tuan, tengok macam mana walaupun benda tu sakit, walaupun benda tu tak hilang, tapi Allah datangkan ketenangan. Tak percaya balik buat. Kemudian Quran kata, warattilil qur'ana tartila. Baca Quran tuan-tuan. Baca Quran bukan siang, baca Quran malam. Hak ni nak dapat kekuatan. Asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Quran kata, buat 2 perkara ni tuan-tuan puan, Allah akan angkat darjat kita. Angkat darjat menjadi orang yang lebih sabar, angkat darjat menjadi orang yang lebih tabah, angkat darjat menjadi orang yang lebih berlapang dada dengan ujian yang menimpa. Itu cara Allah angkat darjat. Dan di akhirnya itu, ya, kekuatan yang terakhir datangnya daripada mana tuan-tuan puan? Duduk yang di hujung sekali, namanya taqwa. Itu la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian berjaya. Sebelum berjaya tu apa dia? Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Lalu ulama sebut apa tuan-tuan puan? Kalau dalam surah Ali Imran itu Allah Ta'ala bicarakan tentang kekalahan, Allah bicarakan tentang trauma dan kelukaan, Allah Ta'ala bicarakan tentang bagaimana sahabat-sahabat rasa kecewa dan rasa gagal dengan kekalahan pertama. Lalu subhanallah, di penghujung penutup surah ini Allah Ta'ala ajar pada kita tuan-tuan puan bagaimana manual untuk bangkit selepas terluka. Duduk pada ayat ke-20 ini. Dan di penghujungnya itu, kadang-kadang kita mungkin tertanya-tanya, kenapa takwa tak duduk di depan? Takwa duduk di hujung. Kenapa takwa letak di yang terakhir? Karena kata ulama, takwa inilah enjin ruh yang menyebabkan 3 yang awal tadi berjalan. Baik itu, kalau kita tengok tuan puan, tanpa takwa orang walaupun dia sabar, sabar itu akhirnya menjadikan dia ego. Kalau tanpa takwa, ada orang dia mampu untuk bertahan, tapi ketahanannya itu akhirnya menjadikan dia keras hati. Ada orang mungkin dia mampu untuk ikat hati dia, untuk ikat diri dia dengan sesuatu, ribat tadi, tapi akhirnya dia akan berakhir dengan kekosongan bila takwa tidak dijadikan sebagai ruh pada 3 perkara yang sudah kita lakukan di awal tadi tuan puan. Jadi sebab itu di hujung ni saya nak ajak semua tuan-tuan dan puan-puan, ayuh sama-sama kita bawa diri kita tuan-puan dengan 4 perkara yang Al-Quran ajarkan tadi. Nak jadi mukmin yang kuat, maka mesti dengan 4 perkara tadi. Kita sabar, kita menguruskan ujian dengan kesabaran, kita ikat hati kita dengan kebaikan-kebaikan, dan yang terakhir kita jaga takwa tuan-puan. Nak ikat semua-semua ni tuan-puan, saya nak tutup dengan ajak tuan-tuan puan membawa pulang ikat yang sebenar-benarnya untuk kita jadikan pedoman. Saya mulakan dengan ayat yang pertama. Hidup kita ni kalau kita nak kuat, kita nak jadi orang yang baik dalam kehidupan, mesti bermula dengan kita ikhlaskan diri. Ayat yang pertama tuan-puan, ikhlaskan diri. Key yang kedua, bila kita dah ikhlaskan diri, kena kuatkan diri dengan Quran dan qiyam. Kuatkan diri. Kerana kalau kita nak bergantung kekuatan dengan pasangan, sampai masa kita akan ditinggalkan.
Kalau kita bergantung kekuatan dengan harta, sampai masa harta akan habis. Bergantung kekuatan dengan teman, sampai masa teman akan meninggalkan. Jadi sebab itu, kuatkan diri dengan Quran dan qiyam. Yang ketiga apa tuan-puan? Hidup kita ni, kita kena atur strategi supaya kita boleh kekal bertahan. Atur strategi macam mana? Datang kalimah fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu dengan apa yang kami perintahkan. Tuan-tuan kena tahu strategi. Bila nak tahu strategi, maknanya apa? Kita tahu apa yang kita nak capai, ke mana kita nak tuju, siapa yang kita nak bawa. Itu semua kena masuk. Dan yang terakhir, hidup kita ni bila dah berusaha sedaya upaya, lalu kita serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa dia? Tawakal kepada Allah. Bila kita tawakal kepada Allah, tuan-tuan puan, inilah yang namanya hamba. Orang kalau jadi hamba ni maknanya apa dia? Hidup aku, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak kita sebut? Orang yang namanya hamba akhirnya akan berserah. Ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, keseluruhannya itu wahai Allah, hanyalah untuk Engkau wahai Allah. Bila semuanya dipulangkan kepada Allah, tuan-tuan puan, tidak ada yang menyakitkan, tidak ada yang melukakan, tidak ada yang akan mengecewakan. Kerana apa? Bila kita buat kerana Allah, Allah tak pernah meninggalkan kita. Bahkan dalam satu ayat, tuan-tuan puan, Allah Ta'ala bagi kepada kita satu cek kosong. Apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Apa ayat dia? Fatarda tu? Ayat last sekali, fatarda. Siapa ingat? Allahumma salli ala Muhammad. Kah? Abaji. Biasa Abaji dia ingat ni. Ni surah biasa kita baca. Apa dia? Tanya Tok Imam. Siapa Tok Imam malam ni? Kalau tak boleh jawab, dia kena jadi makmum. Kan? Apa dia? Fatarda. Last sekali tu apa dia? Sudah dah. Apa dia? Ad-duha. Wala sawfa yu'tika. Alhamdulillah. Maknanya orang perempuan boleh jadi imam makan dia. Orang lelaki kena jadi makmum di belakang. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ni cek kosong ni tuan-tuan. Kalau kita mengaji surah ni, wala sawfa yu'tika, Allah nescaya akan memberikan kepada engkau. Bagi apa? Bagi apa? Tak ada jawapan Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala sebut maf'ulnya itu adalah Allah Ta'ala nak bagi syurga, maka balasan pada manusia ini terikat hanya dengan syurga. Tapi Quran hilangkan perkataan tu. Bila Allah menghilangkan perkataan, apa yang nak diberi, maknanya apa dia? Unlimited ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fatarda, yang Allah Ta'ala tak sebut dalam Al-Quran tadi. Fa ni tuan-tuan, kalau kita mengaji bahasa Arab lah, saya alhamdulillah ijazah pertama saya bahasa Arab. Kalau kita faham makna fa ni, makna dia mubasyarah, langsung. Bila kita dapat benda tu, fatarda, kita akan seronok tuan-tuan. Ini yang ulama kata, keseronokan manusia itu, ada orang dia dapat pasangan, dia seronok. Ada orang dia dapat duit, dia seronok. Ada orang dia dapat anak, dia seronok. Kerana keseronokan itu kenikmatan itu berbeza-beza, keseronokan itu berbeza-beza. Lalu sengaja Allah Ta'ala bagi cek kosong pada kita. Tujuannya apa? Supaya nak suruh kita beramal. Bila hang beramal, aku akan bagi kepada hang sesuatu yang akan menyebabkan hang seronok terus. Itu cara membaca Al-Quran. Sebab itu bila Allah Ta'ala bagi cek kosong pada kita, tuan-puan, tinggal lagi kita nak ke tak nak. Hidup kita ni kadang-kadang bukan tentang tahu. Ramai orang tahu nak masuk syurga, ramai orang tahu Quran kena baca, ramai orang tahu hidup kena jadi orang baik. Tapi berapa banyak orang yang mahu laksanakan apa yang Al-Quran perintahkan. Sebab itu saya sebut, tuan-puan, di hujung ni, hidup kita ni Allah tak nilai kita dengan bagaimana kita sudah mulakan, tetapi Allah akan nilai dengan hidup ini bagaimana kita memilih untuk diakhirkan. Kalau kita memilih untuk menjadi orang yang baik-baik, tuan-tuan puan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Quran kata Allah takkan tinggal kita. Lalu bila Allah tak pernah tinggal, inilah manusia, walaupun dia mati nampak seperti kesepian, tapi Allah janji Allah akan ada memberikan pertemanan. Apa kata surah Al-Ankabut ayat 69? Quran kata apa?
alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Siapa yang sungguh-sungguh buat kerana Allah, Allah akan bukakan jalan. Sekalipun jalan itu dia tak nampak bagaimana ia akan lalui, innallaha lama'al muhsinin. Allah akan ada bersama-sama dengan orang yang buat baik. Dah, titik. Quran kata jadi orang baik, Allah akan ada dengan kita. Selesailah. Itulah kekuatannya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan pada sedikit umur yang sedang Allah pinjamkan, semua kita sedang berjalan ke liang lahat ini tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga dengan badan yang makin lemah, kesihatan yang makin kurang, ya, umur yang makin pendek ini, kita doa dengan Allah, moga-moga ini ruang dan peluang untuk kita benar-benar menghimpunkan kekuatan untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah untuk menjadi orang yang baik. Mana yang boleh kita tolak ansurlah tuan-tuan puan, kerana takkan pernah rugi orang yang buat baik-baik. Jadi insya-Allah saya doakan tuan-tuan puan yang duduk dalam ni, moga-moga ini semua orang-orang yang akan dapat kebaikan, keberkatan. Ini semua orang-orang yang akan dijaga keluarganya, akan diberikan kebahagiaan kepada mereka. Mereka akan masuk ke dalam syurga, langsung mendengar panggilan dan seruan-seruan daripada dalam syurga. Apa kata Al-Quran? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Tuan-tuan puan, hari ini kita datang program, kejap lagi kita balik rumah. Quran kata nak tak balik ke satu rumah, tuan-tuan kita masuk, puan-puan, masuk kekal dalam dia sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal atas dunia dulu Quran kata silakan masuk ke syurga Allah bima sabartum, kerana atas dunia dulu kalian sudah banyak diuji. Kalian dah terlalu banyak sabar, lalu hari ini dengan kesabaran kalian Allah menjemput kalian untuk masuk ke syurga. Alangkah seronoknya membayangkan telinga ini tuan-tuan, telinga ini akan mendengar panggilan silakan masuk ke syurga Allah. Alangkah seronoknya membayangkan telinga ini akan menyebutkan kepada kita, atas dulu kalian dah susah dah, hari ini susah kalian akan bawa kalian masuk ke dalam syurga. Alangkah seronoknya tuan-tuan puan. Jadi kita doakan insya-Allah moga-moga ini semua orang-orang yang akan masuk syurga sekeluarga, masuk syurga tanpa dihisab insya-Allah, masuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya rasa cukup sekadar tu insya-Allah. Banyak lagi kalau kita nak kongsi, tapi tengok ada yang badan duk uyung ayang, pejam celik, ada yang pejam tak celik-celik dah daripada maghrib tadi insya-Allah. Yang dah sampai untuk kita sembahyang Isyak insya-Allah. Moga-moga selesai kita dengan Isyak malam ni tuan-tuan puan, balik ke rumah memandang kekurangan-kekurangan itu sebagai bentuk ladang-ladang syurga kita insya-Allah, dan moga-moga Allah redha dengan kita. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan puan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga. Saya pergi balik nak lalu, jangan lupa tu kita ada QR apa surau kita tuan-tuan puan. Jangan lupa menyumbang insya-Allah. Malam ni bendahari nak tengok 15,000 dalam ni. Pasal kita nak baiki kita punya lampu insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Panjang umur, murah rezeki. Semoga Allah mempertemukan kita lagi. Kalaupun tidak di dunia, semoga Allah menghimpunkan kembali di syurga. Siru ala barakatillah. Barakallahu fikum wa fatahallahu alaikum jami'an. Astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengerusi majlis.